Himpunan Rakyat Benci Rasuah bertukar tegang. Himpunan Rakyat Benci Rasuah 2.0 yang berlangsung berhampiran Dataran Merdeka pada Sabtu bertukar tegang apabila polis cuba mententeramkan seorang individu yang dipercayai bertindak membakar sua berwarna jingga. Tindakan polis yang cuba membawa lelaki tersebut keluar dari kawasan perhimpunan telah mencetuskan kemarahan sebilangan besar peserta perhimpunan yang terdiri daripada kumpulan mahasiswa. Individu terbabit cuba meronta untuk melepaskan diri sebelum disokong oleh beberapa peserta lain yang tampil membantu. Ikuran kejadian itu, pemuda berkenaan mendakwa bajunya telah ditarik dan terkoyak dalam insiden tersebut. Insiden itu turut mendorong kumpulan mahasiswa untuk menuntut agar anggota polis yang cuba menahan pemuda tersebut tampil bertanggungjawab. Mereka mendesak supaya pihak polis mendedahkan nama dan nombor badan anggota terbabit dan enggan bersurai selagi perkara itu tidak dipenuhi. Polis akhirnya akur dan menyatakan nama serta nombor badan anggota berkenaan. Perhimpunan tersebut berakhir lewat petang sekitar jam 6 petang. Jangan sentuh dia! Lawan! Negaraku tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Damai bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertata. Selamat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertata. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, bangkit, 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 bangkit rakyat. bangkit rakyat. Tanam mata dan dengarlah tuntutan kami. Pertama, segerakan
pemisahan pejabat peguam negara AGC dan pejabat pendakwa raya OPP, lalu pisahkan OPP daripada pejabat Perdana Menteri PMO melalui pindaan terhadap perkara 145 Klausa 3 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 376 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua, menjadikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebuah institusi yang bebas daripada sebarang pengaruh eksekutif melalui penyemakan semula Akta SPRM dan Perlembagaan Persekutuan. Pemberian autonomi penuh kepada SPRM dan reformasi dalam SPRM. Reformasi ini juga melibatkan semakan semula had penggal Ketua Pesuruhjaya SPRM yang banyak kali dilantik semula seperti Azam Baki atas faktor keberanian beliau. Ketiga, memperkenalkan Akta Pendanaan Politik atau Political Financing Act berdasarkan saranan kumpulan rentas Parti Parlimen Malaysia. Pendanaan politik ini penting untuk mengelakkan pengulangan skandal-skandal rasuah seperti 1MDB dan SRC International. Yang terakhir, kami menuntut penjelasan terhadap kes NFA mendiang Teo Beng Hock yang telah mati semasa dalam tahanan SPRM. Sebelum menjadi kerajaan, mereka berjanji akan memberi perhatian serius terhadap kes ini. Tetapi sekarang mereka hanya diam dan membisu. Rakyat Malaysia tidak akan lagi terus berdiam diri saat menyaksikan negara dihanyut oleh mimpi reformasi palsu yang kian membusuk. Sekretariat Rakyat Benci Rasuah akan terus berdiri sebagai suara alternatif yang lantang dan tidak gentar dalam mendesak Kerajaan Madani agar menunaikan janji-janji reformasi yang selama ini hanya menjadi gelap kosong. Kami tidak akan teraga-raga untuk kembali ke jalanan dengan aksi yang lebih keras sebagai simbol penentangan rakyat. Tekanan terakhir terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim yang semakin hilang arah dan amanah. Rasuah adalah bencana, melawannya satu ibadah. Baik, jadi setakat itu saja untuk kenyataan media dan tuntutan rasmi daripada Sekretariat Rakyat Benci Rasuah. Namun demikian, saya berdiri di sini bersama dengan ahli sekretariat, rakan mahasiswa, aktivis dan rakyat Malaysia bersolidariti penuh dengan saudara Ahsanul yang sebentar tadi baru diperlakukan keras oleh pihak polis PDRM. Nama polis yang melakukan kekerasan terhadap saudara Ahsanul, yang mengkoyak baju beliau, mencekik beliau, tarik beliau, nama dia adalah Inspektor Zulfikar. Nombor badan dia adalah 23197. Kami sebagai mahasiswa dan rakyat Malaysia yang hidup di dalam negara yang mengamalkan prinsip demokrasi berparlimen, kami berkumpul di sini secara aman. Notis telah dihantarkan, maklumat awal telah diberikan. Kami tidak melakukan sebarang kekerasan. Namun apa yang berlaku tadi sungguh mengecewakan dan amat memalukan apabila kami melihat ahli-ahli polis senyum di hadapan rakyat Malaysia, senyum di hadapan kamera. Apabila kami menuntut nombor dan nama selama 1 jam, mereka enggan memberi atas dasar ingin melindungi privasi beliau. Namun apakah persoalan privasi seorang mahasiswa yang dicabul privasi, ditarik baju, diperkoyakkan bajunya? Adakah ini tindakan yang munasabah? Adakah ini reformasi atau reformati? Dengan itu, kami juga ingin mendesak penguatkuasaan IPCMC untuk memastikan penyiasatan kes polis-polis boleh disiasat secara bebas tanpa campur tangan daripada PDRM.
Dan jikalau dahulunya bapa kemerdekaan kami boleh melaungkan merdeka sebanyak 7 kali, hari ini saya sebagai mahasiswa, saya ingin melaungkan reformasi, 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 reformasi. Itulah kenyataannya. Mahasiswa dan rakyat dah muak. Kami dah penat. Di manakah reformasinya? Where are the major reformation? Segala tuntutan yang dikemukakan oleh SRBR telah dilengkapi dengan semakan research studies yang dilakukan oleh NGO terkemuka seperti IDS, SIPO, Bersih, Suaram. Hanya tinggal untuk dibentangkan dekat parlimen. Dahulunya, sebelum mereka dilantik sebagai kerajaan, mereka turun ke jalanan. Mereka menuntut reformasi. Mereka menjanjikan bulan dan bintang kepada masyarakat. Dan bila kami memberi mandat kepada mereka, ini yang berlaku. Jadi saya tidak ingin mengulas panjang. Saya buka ruang dan peluang kepada mahasiswa, aktivis, NGO lain untuk berucap.